Okay guys, selamat petang guys. Welcome back to Kirik channel. Okay guys. So, guys, okay petang ni Kirik nak buat satu review guys. Okay. Jadi barang baru sampai guys. So kita nak unboxing dulu. Dan oh ya, sebelum ni kan Kirik kan selalu membuat konten ya. So apa device ataupun gadget yang Kirik gunakan adalah yang ini ya. Ini adalah brand Action Cam Insta360 S Pro 2. Yang ini keluar daripada Insta360 S Pro 2. So ini adalah jenis Action Cam. So macam inilah bentuk dia. So dia ada dengan tripod, okay, dan dia punya ni adalah sejenis magnetic ya, senang aja. Okay, kita just attach dan memang akan grab dan memang kuat. So yang ini secara ringkasnya Action S Pro 2 Insta S Pro 2 ni dia boleh masuk di dalam sungai, air tawar, bukan di dalam laut tetapi sungai, air tawar. Okay, sehingga kedalaman 15 meter. So dan dia punya ni yang ini dia punya ni untuk kalis air ya. So dia boleh dibuka seperti ini. Kita boleh pasang balik. Tetapi bukan itu review sebenar saya guys. Okey, review sebenar saya hari ini adalah hanya untuk menguji penggunaan wireless microphone. Sebab kalau menggunakan mikrofon terbina ataupun mikrofon yang terbina dalaman ataupun dalam device ini, suaranya okey, no problem. Tetapi jika kita menggunakan jarak yang besar, bukan besar, jauh, dia ada macam satu kekangan sikit lah, dia ada gangguan, dia kalau dia terlalu jauh, dia akan mengurangkan kualiti suara kita. So, untuk itu kita ada penyelesaiannya dan Kirik sudah pun order wireless mic, original daripada Insta360 sendiri. Dan bagaimana sambungan ataupun dia punya barang dia, kita tengok kita cek. Kotak dia besar, kotak handphone, tetapi benda dalam dia kecil saja. Baguslah. Dia punya kualiti pembungkusan sangat baik. So inilah dia guys, Insta Mic Air. Lama dah Kirik nak beli, baru berjaya membeli. So sebelum ni Kirik hanya menggunakan mikrofon yang terbina di dalam Action Cam sendiri, dan kualiti dia kalau kita jauh memang ada spoil sikit lah. So ini adalah Insta360 Mic Air Transmitter, right? So kenapa Kirik berminat untuk model ini? Dia memang khas so dia cuma terhubung menggunakan Bluetooth saja. Susah ni, kena guna pisau juga bukan. So di sini apa yang Kirik faham di sini, dia menggunakan body berbentuk bulat ya. Dia punya ditulis sini high quality audio. High quality audio, one press noise cancelling. So coin size dia tak perlu besar dan ultra light. Itu dia punya highlight dia punya ni lah. So jom kita unboxing. So dalam kotak dia punya sedikit buku panduan. Ini tebal pun juga. Dia punya manual dia, instruction of for use dia. So dia ada dalam banyak bahasa lah, yang mana kita tak akan baca lah. Alright, yang next ialah ini dia guys. Tak ada lagi kosong. So dia ada pouch dia ataupun tempat memegang dia, simpanan. So jom kita tak sabar guys. Apa di dalamnya.
Dia ada cover ada cover macam ni. Okey, dia bagi juga yang ni. Yang ini dia untuk dia punya kualiti suara kita lebih lagi crispy. Dia ada bulu-bulu ni yang menapis ya, boleh menapis supaya suara kita lebih lagi crispy. Kononnya lah. Okey, lepas tu kita ada charger jenis yang ni guys. Charger dia jenis yang ni. Dia nak cakap magnetic lah. Macam ni ya. So, lepas tu yang ini kita boleh guna gantung. Yang ni dia clip charger dia. Bukan magnetic dia. So, kita boleh guna. Okey. Cukup. Dapat juga saya. Macam ni lah. So, kita boleh gantung. Alright. Then, apa lagi? Okey, kita tengok dia punya barangan utama. Ini dia guys. Ini dia. Okey. Ada clipper juga. Yang ni ada clipper. Ada 2 clipper. Ada 2. Satu jenis magnet. Okey. Magnet. Cuba kita test dulu. Apa? Kuat dong. Memang masa. Tengok. Magnet kan. So kita boleh guna di dalam baju seperti ini. So lebih kemas dan memang kuat. Dia tak akan jatuh. Memang kuat ya. Lepas tu selain pada tu kita boleh gunakan dengan cara klip. Sama ya ni magnet. Bukan sebelah sini. Okey, then kita boleh klip lah dekat topi, baju tak payah rasanya. Dekat tali bag ya, dekat pouch macam ni ke. Kalau kita nak guna macam kira kan selalu guna ni. So kita boleh make clip. Okey, macam ni lah. Sampai kita merekod, sampai kita kira. So okey, sesuai ya. Kita masukkan. Okey, so jom kita test. Kita nak test dulu. Okey, macam mana cara-cara penggunaan dia guys. Okey, saya buka ni dulu. Okey, kalau ikutkan panduan dia senang saja. Kita pairing dia. Okey, kita on dulu. Okey, lepas tu kita cari bahagian setting ya. Okey, masuk bahagian setting ya. Lepas tu okey, yang ini. Yang ni ya. Bahagian ada mikrofon tu. Kita tekan situ. Okey, di sini dia tulis yang kita guna sekarang built-in microphone. So, okey, kita cuba gunakan Bluetooth. Okey, sekarang kita searching ya. So, sini kita tekan on dulu. Okey, nampak dia ada klip-klip biru, Okey, sini dia searching ya. Saya retry balik. Okey, saya cari dulu. Dan nampak sekarang dia dah ada ditulis install mic air. Okey, so sekarang saya klik untuk buat sambungan. Okey, ini ya. So saya enable now. Dan tada, dia dah bersambung. Okey, dia dah bersambung guys. Okey, kita test ya. Saya akan test. Okey, menggunakan mic daripada Insta360. So sekarang kita dah sambung. Okey, saya akan cuba ya guys. Okey, sebelum tu saya off kan. So sekarang ni saya akan menggunakan rakaman tanpa menggunakan mic air ya.
dia tak bersambung, dia tak ada klip. Ya, tak ada klip. So, hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Cubaan 1 2 3. Cubaan 1 2 3. Okey, sekarang saya gunakan cara yang agak jauh. Okey. Hello testing 1 2 3. Check 1 2 3. Hello testing mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. Hello testing mic 1 2 3. Okey. Sekarang kita akan menggunakan mikrofon mic air daripada Insta360 ini. Okey guys, sekarang ni saya akan menggunakan rakaman daripada Insta360 mic air. Alright. So, hello test cubaan 1 2 3. Yang ini jarak yang biasa dalam lebih kurang setengah meter. Okey. Hello testing 1 2 3 mic, check mic 1 2 3. Cubaan 1 2, kalau kita letak dekat sini ya. Cubaan 1 2. Okey, saya akan cubakan jenis magnetik. Okey. Saya akan gunakan magnet Alright. Okey, cubaan test mic 1 2 3. Cubaan test mic 1 2 3. Okey, saya akan berdiri agak jauh daripada kamera. Testing mic check 1 2 3. Hello bosku, welcome back to Kirik Channel. Cubaan mic 1 2 3. Okey, testing. Okey, saya cuba pergi jauh lagi ya. Okey, adakah bunyi dia masih kedengaran? Hello testing, check mic 1 2 3. Cubaan 1 2 3. Cubaan mic 1 2 3. Cubaan testing. Hello. Cubaan hello. Saya berlega-lega di kawasan dapur ya. Hello cubaan testing mic 1 2 3. Saya pergi ke belakang. Hello testing check mic 1 2 3. Okey, saya jalan-jalan. Okey, saya cuba. Hello, cubaan 1 2 3. Testing check mic 1 2 3. Okey. Alright, so guys, macam mana guys? Adakah okey, bunyinya lebih jelas? Okey, kalau nampak di skrin ni dia nampak ada satu dekat atas ni ya. Alright, dia ada satu indikator di atas tu. Kalau kita bercakap dia ada satu indikator sini ya. Hello testing check mic, nampak ya? Itu menandakan kita terhubung dengan mic air Insta360. So guys, okey, saya harap dengan adanya kamera ni dan juga Insta mic air ni dia akan mengatasi masalah gangguan suara yang kurang ataupun lemah. So dengan adanya mic ni saya bolehlah membuat konten sambil berjalan dan saya tak risau lagi dengan jarak jauh saya dengan kamera. So kalau kita nak main pacak kamera dan kita bercakap dari jarak jauh, saya rasa dah tak ada masalah ya. So kejelasan tu tetap sama. Okay guys, so kita tengok hasilnya nanti. Alright. So saya satu lagi saya nak cuba. Kalau kita menggunakan mic ni, dia akan terhubung dan warna biru tu dia tak klip. So warna biru dia sentiasa ada yang tu So selain daripada tu kita boleh letakkan di sini. Macam mana ni saya nak cuba letakkan. Okey, sekarang kita akan gunakan rakaman menggunakan mic air ya. Okey. So saya setting dulu, yang ini saya on kan. Okey, saya nak test adakah dia auto connect ataupun tidak. Okey. No Bluetooth. Oh, okay. Bluetooth enable.
So senang ya, bila kita on macam ni, dia akan terus connected ya. Cuma kita perlu respon enable now. Okey, sekarang ni saya akan merakam. Okey guys, sekarang ni saya akan menggunakan rakaman daripada Insta360 Mic Air. Right? So, hello test cobaan 1 2 3. Yang ini jarak yang biasa adalah lebih kurang setengah meter. Okey. Hello testing 1 2 3 mic, check mic 1 2 3. Cobaan 1 2 kalau kita letak dekat sini ya. Cobaan 1 2. Okey, saya akan cobakan klip. Saya gunakan klip Okey, testing check mic 1 2 3 ataupun mungkin saya gunakan jenis magnetic. Okey. Saya akan gunakan magnet Alright. Okey, cubaan test mic 1 2 3. Cubaan test mic 1 2 3. Saya akan berdiri agak jauh dekat kamera. Testing mic check 1 2 3. Hello bosku, welcome back to Kirik Channel. Cubaan mic 1 2 3. Okey, testing. Okey, saya cuba pergi jauh lagi ya. Okey, adakah bunyi dia masih kedengaran? Hello, testing, check, mic 1 2 3. Cubaan 1 2 3. Cubaan mic 1 2 3. Cubaan testing, hello. Cubaan, hello. Saya berlega-lega ke dapur Hello, cubaan testing, mic 1 2 3. Saya pergi ke belakang. Hello, testing, check, mic 1 2 3. Okey, saya jalan-jalan. Okey, saya cuba. Hello, cubaan 1 2 3. Testing check mic 1 2 3. Okay. Alright, so guys, macam mana guys? Adakah bunyinya lebih jelas? Okay, kalau nampak di skrin ni dia nampak ada satu dekat atas ni Alright, dia ada satu indikator di atas tu. Kalau kita bercakap dia ada satu indikator sini Hello testing check mic, nampak itu menandakan kita terhubung dengan Mic Air Insta360. Okey, yang untuk ini kalau kita menggunakan ni kita boleh juga menggunakan yang ada blue ni, maksudnya dia ada menapis sedikit suara kita lah. Hello testing mic check 1 2 3. Alright, so saya tak berapa pasti macam mana hasilnya. So nanti kita akan tengok dekat apps ataupun dekat studio untuk editing ya. Hello testing, check mic. Hello cubaan 1 2 3, cubaan 1 2 3, cubaan 1 2 3, cubaan 1 2 3. So itu sajalah guys untuk review Kirik menggunakan Mic Air ini ya. So rasanya kalau kita nak kalau siapa di luar sana nak berminat untuk mendapatkan action cam daripada produk Insta360 S Pro 2, boleh gunakan ini ya. So selain daripada itu di sini kita boleh gunakan Action 360 X5 ataupun X4 yang compatible dengan ni ya, yang sesuai. Lepas tu kalau kita nak menggunakan sambungan ke handphone ataupun smartphone, kita kena ada transmitter yang ini. Kita boleh order secara berasingan juga ataupun dalam package yang ada dua-dua ni transmitter. Yang ni Bluetooth wireless, yang ini untuk transmitter menggunakan smartphone. Alright. So guys, saya akan letakkan link produk ini di bawah. Siapa yang berminat, belilah Insta360 Mic Air ini untuk melengkapkan package action cam ataupun 360 cam Insta360 yang kita ada, ataupun mungkin menggunakan smartphone. Alright, so itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi di next video. Thank you kepada yang setia dan terus support Kirik Channel. Jangan lupa like, comment, and share. And jumpa lagi dekat next video. Bye bye.